Letakkan satu target untuk keluarga kita, iaitu miliki sekurang-kurangnya 100 gram emas. Tapi kenapa 100 gram? Sebab kita perlukan satu bentuk simpanan yang kukuh untuk jangka masa panjang. Terutamanya bila berlaku perkara yang kita tak jangka pun. Contoh, kita dibuang kerja, iaitu tak ada pun pendapatan, krisis ekonomi ataupun kecemasan keluarga. Bukan bermaksud emas langsung tak terjejas dengan keadaan ekonomi. Tapi, emas ni dah lama dah digunakan sebagai salah satu aset untuk menyimpan dan pertahankan nilai kekayaan. Bila dah capai 100 gram yang pertama, jangan stop. Tapi, naikkan lagi target seterusnya iaitu 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Tak perlu fikir pun nak kumpul semuanya sekaligus. Mulakan dulu dengan tabiat paling mudah iaitu 1 gram 1 bulan. Dengan adanya akaun emas kat Public Gold, kita boleh menabung emas ikut bajet masing-masing. Sangat fleksibel dan boleh kumpul sikit demi sikit sampai capai target gram kita. Jadi kalau anda nak mula bina 100 gram emas yang pertama untuk keluarga, terus isi borang sign up. Saya akan guide step by step sampai tuan-puan tahu macam mana cara nak mulakan.